Satu lagi nak pesan, tolong jangan remehkan orang, rendah-rendahkan orang, dan jangan hina orang. Lebih baik kita sibukkan diri kita, melihat ke dalam diri kita, berbetulkan mana yang patut, daripada kita sibuk menuding jari, melihat keburukan orang lain. Kita ni manusia ni tak payah sombong. Iblis duduk dalam syurga, kena tendang keluar. Punca dia sombong. Apatah lagi kita manusia, syurga pun tak pernah tengok, lagi mau sombong kah?